Asad Elixir Latafa. Yang ini aku dah pakai 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Biasa aku pakai Asad Elixir ni hanya untuk occasion tertentu saja, sebab bau dia memang sangat-sangat sedap. Jadi sayang nak guna selalu, takut habis cepat. Tapi yang bagusnya, Asad Elixir ni harga dia tak sampai pun RM100. Kadang-kadang aku pelik kenapa harga tak sampai RM100, walhal bau dia memang sangat-sangat sedap, tahan lama juga. Dan lagi satu, korang tengok, dia punya botol tu memang sangat-sangat unik, sangat-sangat menarik. Korang tengok tu, lain daripada lain botol dia. Penutup dia ni memang sangat-sangat kuat dekat atas ni. Asad Elixir, aku buka penutup dia tadi pun dah bau kuat, dah menusuk ke hidung aku. Bau yang sangat sedap, bukannya bau yang tak sedap. Yang ini aku sangat-sangat approve untuk korang dapatkan satu. Terutama sekali waktu raya nanti, tolonglah pakai yang ini. Memang sangat-sangat sedap. Seharian korang dekat luar, bau dia akan kekal dekat badan korang. Korang tengok semburan dia. Memang sangat-sangat sedap. Kalau aku nak bercerita pasal note dia, memang aku tak pakai, tapi aku tahu bau dia sangat-sangat wangi dan tahan lama. Kalau korang tak percaya, korang boleh Google dan baca review daripada orang lain yang dah pakai Asad Elixir ni. Harga tak sampai RM100 guys. Tolonglah beli. Korang boleh klik je pada link yang aku letakkan dekat bawah ni untuk buat pembelian sebelum hari raya.